ramai tunggu lutut teruk baru nak jaga. Sampai ada yang kena suntik. Okey, sebelum tu, yang belum follow Kak An lagi, tekan button follow dan komen lutut. Okey, sebenarnya lutut tak rosak tiba-tiba. Dia bermula dengan radang kecil, pelincir yang makin kurang dan juga tulang tu bergeser perlahan-lahan. Kalau awal-awal kita bantu dari dalam, banyak kes boleh dikawal. Vitamin yang boleh Kak An cadangkan ialah yang pertama, omega 3. Dia tinggi dengan EPA dan juga DHA. Dia bantu kurangkan proses radang tu dan yang jadi punca sakit dan juga bengkak. Yang kedua, B-complex yang lengkap dengan semua jenis vitamin B. Dia bantu pulihkan saraf dan juga beri tenaga pada saraf supaya badan lebih kuat nak bergerak. Yang ketiga, kalsium yang lengkap dengan vitamin D dan juga magnesium untuk kuatkan tulang tu supaya tak mudah kolap. Bila jaga dari awal, kita boleh elak keadaan tu jadi lebih teruk lah. Nak dapatkan 3 vitamin ni dengan cara makan yang betul dan juga berkesan, komen lutut ataupun boleh terus klik link di bio Kak An.